Siapa? Awak siapa? Suami ke bapa ni? Bagi nombor je. Bagi nombor je. Tular di media sosial satu rakaman yang memaparkan seorang wanita dipercayai ditahan dalam satu operasi oleh pihak berkuasa agama, sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan netizen. Kejadian itu dipercayai berlaku di sebuah lokasi di Selangor, namun butiran lanjut masih belum disahkan secara rasmi. Dalam rakaman berkenaan, suami kepada wanita tersebut turut kelihatan berada di lokasi dan dilaporkan berada dalam keadaan emosi. Walau bagaimanapun, situasi berkenaan berjaya dikawal apabila anggota Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, tampil menenangkan keadaan. Tindakan pantas dan profesional yang ditunjukkan oleh anggota penguat kuasa itu menerima pujian daripada orang ramai kerana berjaya meredakan ketegangan tanpa sebarang insiden tidak diingini. Setakat ini, pihak berkuasa masih belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kejadian tersebut. Tak, itu lelaki dalam rumah tu lelaki tak? Tunggu dia keluar kan. Dia meluk ni dalam katil, bawah katil. Mana bekal lelaki ni? Dalam rumah kot. Mana dia masuk? Masuk. Yelah, rumah yang ditolak tak nak boleh gitu. Dia dah ada. Aku budak bawah ada tu kat ni atas tu bang. Nombor siapa? Awak siapa? Suami ke bapa ni? Bagi nombor je. Bagi nombor je. Kami dah buat kerja. Tolong. Tak depan kita orang kau buat sini. Korang nak kami dah buat kerja. Tak depan kita orang kau buat sini. Korang nak kami buat kerja, tapi korang masuk campur macam mana? Tenang, mana kami? Tenang kan? Korang nak blaming? Nak selesai belakang kami, kita depan kami. Oh, ni bertutup tu. Dah jaga sikit.